Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Sekali lagi Yayasan Nur Inspirasi akan bersama-sama dengan anda. Kali ini, dalam podcast kali ini, kami telah membawakan seorang yang sangat-sangat istimewa. Nama dia Faizal. Dia tak nak dikenali lebih daripada nama tu je. Faizal. Faizal ni adalah salah seorang backbone ya, Yayasan Digital Malaysia. Saya pasti ramai di antara anda yang sudi melihat, menonton podcast ini tak pernah dengar pun tentang Yayasan Digital Malaysia ni. Boleh tak Faizal? Hari ini Umi nak, tema kita hari ini ialah era digital. Bersediakah kita menghadapinya? Okey? Dan bersama-sama dengan kita hari ini, selain daripada Faizal, ialah dua orang yang mewakili, seorang mewakili remaja ataupun generasi muda. Yang seorang lagi ni orang teknikal. Betul lah. Daripada saya terus tahu ni Umi. Orang industri. Daripada industri. Yeah. Daripada production house, Kunang-Kunang Production House. Ya. Yang mewakili generasi muda ialah Dini Rashid. Yang mewakili dunia technical production house ni adalah tuan punya production house sendiri. Umi mewakili apa? Umi mewakili? Saya mewakili warga emas. Warga emas, warga berharga. Baru tahu. Tahu tak apa. Okey. Umi excited ni sebab Umi. Sebagai permulaan, kita nak minta tetamu kita, dia ni sebenarnya anak angkat Umi juga. Tapi angkat-angkat je lah. Nama dia Faizal kan? Okey. Faizal, tolong cerita sikit apakah objektif penubuhan Yayasan Digital Malaysia ini? Okey. Baik, terima kasih Umi sebab jemputlah kami datang ke sini. Saya datang ke sini mewakili yayasan ya. Okey, pertama sekali mungkin ada yang sebahagian daripada penonton kat luar sana pertama kali dengar Yayasan Digital Malaysia. Tapi pada mereka yang pernah menghadiri beberapa program series lah macam Jom Digital ataupun Jelajah Anti-Scam Kebangsaan yang Umi pun ada sekali kan, mungkin ada yang mengenali jugalah Yayasan Digital Malaysia ataupun pernah melihat beberapa series dekat TikTok ya. Berkenaan dengan ada klip-klip video tentang anti-scam. Okay, so adalah beberapa video yang FIP dan sebagainya. So kalau yang kenal tu Alhamdulillah, tetapi untuk hari ini saya nak kongsikan jugalah sedikit sebanyak apa itu Yayasan Digital Malaysia YDM lah. Baik, pertama sekali Yayasan Digital Malaysia ni kami kena jelaskan dulu sebab banyak sangat orang salah faham. Orang semua ingatkan Yayasan Digital Malaysia ni adalah satu entiti kerajaan. Kami bukan entiti kerajaan. Are you an NGO? Yes. Okay. Kami ni NGO yang berstatus yayasan, berdaftar dengan Bahyu lah kita panggil Bahagian Hal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Sebab untuk yayasan kan ada dua ni. Satu di bawah SSM, satu di bawah Bahyu kan. Kami berdaftar dengan Bahyu. Samalah dengan Yayasan Nur Inspirasi. Maknanya kita tak boleh buat duit. Kita cari duit. Kita cari duit, kita bagi kat orang. Macam tu. Kita tak dapat apa pun. Okey, jadi asas penubuhan kita ni adalah pertama sekali bila kita melihat suasana semasa dan sebagainya, dan kebetulan kami pun di kalangan rakan-rakan kami dalam industri macam saya terlibat dalam dunia ICT, focusing kepada cyber security dan ada dev dan sebagainya. Jadi ada juga rakan-rakan yang terlibat dengan IoT, robotik, EV dan sebagainya, related all this digital. So kami ketika itu macam bersembang, berkongsi pendapat dan sebagainya, berkongsi pendapat dan idea kan. Jadi jadi kita come up dengan idea, why not kita adakan satu platform yang kita boleh berkongsi dengan masyarakat dari sudut information, dalam masa yang sama nak bagi tahu awareness. Contoh EV, apa kebaikan EV, sebab skeptical orang dekat luar, EV ni beli nanti nak jual harga tak ada lah, all those apa semua, ada macam-macam. Sedangkan Green Society so kami jadikan platform YDM ni sebenarnya untuk berkongsi maklumat, dalam masa yang sama
Kalau dari sudut, orang kata apa, dari sudut lainnya sebenarnya kita, industri kita panggil market development pun ya juga. Sebab kita bagi awareness, orang tahu, dan baru orang tahu, oh contohlah EV tak baik. Bila kita sampaikan EV tu baik, so orang pun beli EV. So it's a part of market development juga sebagai contoh. Contoh cyber security. Orang tak pernah tahu, tak pernah aware, tak pernah ambil kisah pun wifi kat rumah, apa yang TM set up, itulah you pakai. You tak pernah kisah router punya security. Sedangkan, contohlah, you ada wifi kat rumah atau dekat office ni sebagai contoh, ada kamera CCTV connect dekat situ, you punya barang-barang IoT you connect dekat situ, TV dan sebagainya. Okay, very simple. You tak ada ambil action untuk securekan you punya router. Untuk hack wifi tu, it take about less than 30 second. Less than 30 second? The moment, the concept of hacking, the moment you masuk dalam network tu, we tap out everything. Okay. Saya boleh tengok you punya CCTV, itu. Yes, okay. Nah, Faizal. saya dah cerita habis lagi, Mi. Bagi tahu dulu. Memang ni very exciting. Okay. Itu sebagai contoh, saya bagi contoh. Jadi, tujuan kami nak sampaikan mesej. Jadi, bila orang faham benda tu, orang pun baru nak tahu macam mana nak secure benda tu. Barulah kami cyber security ni dapatlah. Orang kata apa? Dapat bisnes. Saya rasa macam baru beberapa tahun ni je kot yang dengar pasal cyber security. Macam sebelum ni tak apa dengar asalnya. Sejak ada scan. Okay. Jadi semasa kita menubuhkan yayasan ni, saya cakap we need pillar lah, fundamental kita apa, pillar kita apa dan sebagainya. Jadi saya come out dengan 5 pillar utama yang covered beberapa segmen lah. Okay, pertama sekali kita come out dengan program nama dia STAR. Okay, STAR tu apa? Strong, Talented, Achiever, Respect. So, ini lebih kepada program-program yang related dengan pembangunan modal insan. Okay, apa juga program yang kami create dan force, kami cakap kini consider pembangunan modal insan, ini force di bawah STAR. So, tujuannya adalah untuk jadi YDM, Yayasan Digital stand for YDM. YDM punya STAR, you kena ada ni. You kena strong, you kena talented, you kena apa? Educated. Strong, talented, achiever dan juga respect. So you complete ni then ni. So sebagai contoh program-program yang kita buat ada beberapa. Contoh e-games. Okay, e-games. So e-games tu kita ada roadmap program bermula daripada because remaja, belia sampai orang dewasa, dia pun main game juga kan. Bergantung jenis game lah. Okay, daripada dia duduk main game spend habiskan masa dan duit, lebih baik kita roadmapkan dia. Kalau dia ni dia boleh buat duit, dia boleh jadi somebody dalam dunia gamer, dunia gaming. Okay, so apa yang kita, antara program yang kita buat adalah contoh, kita ada roadmap kerjasama dengan beberapa entiti juga sebelum ni untuk game developer dan untuk dunia branding dan sebagainya. So because dalam dunia branding zaman saya dulu pun saya buat branding, saya terlibat dengan branding, tapi kerana saya tak boleh lepaskan IT ni, saya still libatkan IT dalam dunia branding. So antaranya game saya buat dulu. Itu sebagai contoh. So roadmapnya antaranya selain daripada tu, saya ambil satu senario mudah lah. Antara talent kita yang meletup, yang pernah ke depan sampai pergi jauh adalah Hatta. Nama seorang kita punya talent ni. Dia bermula dengan seorang hardcore gamer. Saya kenal ayah dia, saya kenal mak dia, sampai tak tahulah kan. Dia suka main Mobile Legends. Kalau tahu game Mobile Legends apa yang kita buat ketika itu adalah kita guidekan dia daripada gamer tu. So sampai dia dah boleh dia tu sampai tahap dia mewakili beberapa jenama. Antaranya ketika itu kalau tak salah saya dia pernah dia wakil satu airline punya team. Sebab masa tu Mobile Legends dekat Malaysia dia ada MLPL, Mobile Legends Professional League dia panggil. So dia mewakili beberapa team pasukan. Okay, dan sampai satu ketika ada 2 tim dia wakil tapi main dekat league yang lain. So dia dapat 2 gaji. Nampak kan? Bukan murah tau. Saya dengar-dengar hampir mencecah 5 angka. Okay, itu yang pertama. Kedua, dia dah sampai satu tahap dia orang kata nak jadi tester pun boleh juga kan. Tetapi dia punya roadmap dia bukanlah penghujung. Kemuncaknya, kalau perasan dia pernah jadi host dalam MLPL sendiri. Dekat Astro punya tu kan, dia jadi host. Wow. Ada seorang gamer. Itu antara talent kita. Itu dipanggil STAR. Itu talent yang telah di bawah kami punya lah. Dan sekarang ni kebetulan kami ada kolaborasi dengan satu syarikat yang dia come out dengan program Influence Star Asia.
Dan influence star tu datang dari dia. Maksudnya you nak jadi influence star tu adalah YDM punya star lah. So you kena syarat dia kena ada ni. Baru you boleh jadi influence star. So antaranya lah So ada beberapa. Okay, sorry. Okay. So, Dini excited. Okay. Tak, macam XTYDM kalau masuk ke sekolah-sekolah pun bagus juga. Boleh bagi ada juga. Memang kita masuk sekolah. Tapi dah pernah insentif kongsikan Okay, itu program bawah star. Kemudian kita ada program nama dia MIND, Matching Industry Needs and Demand. Okay, apa dia MIND? MIND ni sebab kita perhatikan IPT terutama IPTA. Kita tak boleh salahkan kita punya IPTA ni punya modul ataupun dia punya syllabus outdated. Tetapi teknologi itu yang cepat. In order for us to cope dengan benda ni, contoh you nak keluarkan sesuatu modul atau syllabus, dia kena go through MQA, ini dan sebagainya nak dapat kelulusan 6 bulan, 7 bulan, setahun mungkin Jadi takkan setiap masa nak ambil lecturer baru nak ni dah baru. Jadi kita tak nafikan sebelum ni kalau kita perhatikan banyak belia ataupun graduan-graduan dekat luar yang keluar menghadapi masalah mencari pekerjaan. Baik, tapi apa action? Siapa macam YDM kami ambil sebahagian peranan itu dengan program MIND tadi tu. Apa yang kami buat adalah kita matchkan pihak IPT dengan industri. Okey, kita buat adalah program-programnya, antaranya nak mengurangkan jurang tadi. Sebab bila kita perhatikan bila student ni keluar, sebagai contoh dia pergi interview. Okey, kadang-kadang industri dah pakai iPhone 16. Yang dia belajar tu iPhone 13. Dia terasa lah. Nampak tak beza dia? Tapi kadang-kadang juga sistem Sistem macam dulu saya pernah interview seorang budak ni, dia punya kelulusan dia 3.9 kot. Dia pun dah mesti degree. Itu dah kira hampir dekan dah tu. Kita dalam industri kita sampaikannya boleh pakai 30. Boleh pakai After Effects? Tak boleh. Dia pun maknanya dunia akademia tak selaring dengan industri. Okey, lagi satu kami notice kat sini. Saya pernah buat beberapa series lawatan kepada IPT. Kemudahan di IPT tu sendiri. Sebagai contoh lab-lab barang-barang yang kita pakai masih outdated. Saya ambil contoh otomotif lah paling mudah kan, sebab semua pakai kereta motor otomotif. Ada satu IPT tu saya pergi saya kagum dengan lab dia. Masa tu dia dah ada EV, dia dah ada ni jenama-jenama daripada Europe dan sebagainya, ada keratan ni. Maksudnya kerjasama industri dia bagus. Maksudnya student dapat hands on dekat lab tu dengan teori dan praktikal benda yang current. Sebab dia pergi kat dalam industri. Yes, ada satu IPT tu saya pergi. Minta maaf cakap, bukan saya nak ni, tetapi teknologi, kita ambil teknologi. Mereka masih pakai untuk lab tu enjin Proton Magma tahun 1987. Ya Allah, 1987. You bayangkan kalau dia tu graduate, dia keluar, dia datang lah interview, tak payah interview syarikat besar-besar, interview kat workshop je lah. Kan? Dengan enjin teknologi, bukan cerita hybrid, teknologi twin cam ke apa, dia tengok sebab you belajar tu single cam lagi. So nampak tak perbezaan di situ? Jadi apa peranan, apa yang kita boleh buat dengan ni? Kita nak harapkan siapa? Kan, jadi that's why kena ada peranan third party yang mengurangkan jurang itu. Jadi kami buat antara programnya adalah dalam kolaborasi industri itu adalah teknologi transfer, and then lecturer tu ataupun staff tu kita panggil staff attachment ke sini untuk dia learn at least benda tu whatever dalam program. So itu antara program kita buat di bawah MIND. So antara partnership kita buat dengan UKM lah, kita buat dengan universiti dan juga industri lah. Yes, kita collabkan dua tu. Okay, itu antara di bawah program MIND Kemudian kita ada program SPEED, Strategic Program Entrepreneurship Enhancement and Development. Ini lebih kepada program keusahawanan. Okay, untuk program keusahawanan ni kita fokus on digital wise lah. Ada banyak pelbagai perancangan nak dibuat dan sebagainya. Cuma kita nak pergi kepada development tu kita mungkin jauh lagi sebab kami lack of satu pusing-pusing sesama kami juga yang menggerakkan benda ni kan, sebab kita dalam sukarela, tetapi kita dah bergerak sedikit sebanyak dalam development enhancement. Sebagai contoh enhancement apa kita buat adalah kita collab dengan kita ada mutual understanding dengan Cyber Security Malaysia. Di Cyber Security Malaysia dia ada sebenarnya beberapa perkhidmatan yang boleh ditawarkan kepada publik. Antaranya adalah data recovery, hardware sanitize dan juga hardware dispose. Okay. So 3 benda services ni boleh ditawarkan kepada publik. Hardware sanitize tu buat apa? Hardware sanitize ni contoh.
hard disk ataupun you punya storage lah. Okay. Okay, storage you ni, you delete ke, you format ke, you factory reset ke, data still there. Faham Kecuali you drill, you masuk microwave macam kita tengok movie tu kan, and then okay. Borak anytime boleh. Yeah. So, ini lebih kepada forensik lah. Faham So, kita boleh recover balik data tu. Boleh lah kita pergi. Ataupun sanitize ni, apabila, sebagai contoh okay, nanti saya cerita kenapa YDM punya CSR punya program terlibat dekat sini. Okay, sebagai contoh, kita dah tahu itu produk services yang ditawarkan oleh Cyber Security Malaysia, dan dia ada program yang nama MyCSM Clinic. So kami ambil program MyCSM Clinic ni, kami cari pula usahawan-usahawan anak muda kita dekat luar ni yang buat repair telefon, yang buat repair komputer, laptop dan sebagainya ni. Kami bagi pula benda ni kepada mereka. Apa dia? Ambil mereka, hantar pergi dekat CSM, training macam mana nak buat benda ni, macam mana nak buat benda ni, tetapi sebahagian daripada proses ni memerlukan hardware. Jadi kami pula melalui yayasan mohon beberapa jenis grant di kementerian tertentu untuk diberi kepada mereka. Jadi dia orang dapat training, dia dapat barang. Untuk dia tambah lagi satu value added kepada bisnes dia. Sebelum dia duk repair je kan, dia boleh buat data recovery, dia boleh sanitize. Dia boleh tambah servis. Yes. Ya, betul. So itu di bawah program Speed kami. Dan antara sebagai contoh yang kami buat adalah kami pun ada minta beberapa di bawah CSR kita minta beberapa syarikat untuk menyumbang, bukan sumbang macam mana. Kan kebanyakan corporate kami dia ada tempoh limit matang ataupun hapus pakai untuk dia punya susut nilai untuk dia punya barang-barang macam laptop dan sebagainya, tablet kan. Hardware dia lah. Yes, terutama laptop lah. Jadi instead of dia dispose benda tu, kami minta mohon diberi kepada YDM. Okay, bukan untuk upgrade. Syarat mereka adalah mereka perlu dispose storage hard disk tu lah. Okay. Biasanya dia orang storage, lepas tu bagi kat you laptop kosong lah. Sekarang ni kami kalau tidak kami kena beli hard disk baru, buat installation baru, penat lah kan, maksudnya cost lagi lah kan. Terus sekarang ni dia tak perlu lagi hapuskan hard disk tu. Kami ambil laptop ni katakan 100 unit, kami hantar kepada usahawan kami ni. Dia orang tolong buatkan sanitize, proses tu akan di report semua akan diberi. Dia boleh lihat pun proses sanitize tu, to prove benda tu clean betul-betul lah. So dah selesai tu, laptop ni kami ambil. Dan inilah kami bagi kepada sekolah-sekolah, kepada pelajar-pelajar yang memerlukan B40. Clean. Clean lah, baru lah. Yes. Tanpa beli hard disk baru. Dulu kami kena spend satu laptop lebih kurang RM300. Sebab beli hard disk. Sekarang ni kami hanya spend RM50. RM20, RM30 sebab tolong sanitize je. Yelah, boleh pertama bagi keperluan, kedua dapat demand cost, ketiga dapat bisnes kepada dia orang ni. Pada orang-orang yang usahawan tadi ni. So dia 3 serangkai lah. Okay. Ini sebenarnya kan ini Yayasan Digital Malaysia ni memang awesome lah. Macam-macam dia buat. Tapi satu je yang dia tak pernah buat. Satu je. Tak tahu kenapa. Apakah namanya sebabnya? Kenapa banyak orang tak tahu tentang wujudnya awak? Baru lagi. Pentingnya awak. Kami baru lagi Umi. Awak Sabar tak jual diri awak tu. Bukan. Dia tengah jual lah ni. Ini tengah jual lah ni. Mana nak beli tu? Saya buka aja. Sebab it is macam terpegun kita dengar. Artinya my God, dia punya scope of function dia. Yeah. So itu di bawah program Speed lah, usahawanan kita kata. Kita tanya sebelum Umi pas kepada orang muda dua ni kan, awak rasa Yayasan Digital Malaysia ini adakah mendapat perhatian pihak-pihak berwajib tentang pentingnya apa yang awak sedang buat dan kenapa jadi begitu? Okey, dia macam ni Umi. Pihak berwajib tu kita tak pasti, bergantung kepada skop lah. Okey, untuk program yang tertentu yang contoh macam tadi tu, kita dah pergi berjumpa dengan Cyber Security Malaysia, memang diorang aware pasal kita lah. Daripada hasil pertemuan kunjungan hormat tadi tu, lahirnya program tadi tu, dan juga saya dapat berkenalan dengan Umi melalui jelajah anti-scam. Diorang bawa pula kami sebab diorang tengok program Jom Digital kami. Jom Digital tu adalah kerjasama dengan MCMC. Yang mana kami buat program campaign awareness berkenaan dengan cyber security dan juga anti-scam. Dan kaedah pelaksanaan atau penyampaian kami berbeza.
kebiasaannya bila kita tengoklah mana-mana beberapa agensi, beberapa entiti lain buat talk berkenaan dengan anti-scam ni, terutamanya yang tengah hot tu, dia lebih kepada one way. Atau kalau two way pun dia lebih kepada dia lebih kepada menyampaikan maklumat dan menjawab persoalan. Kaedah kami adalah melalui simulasi. Yang mana saya jadikan audience tu sebagai bahan presentation. Dan awak menjadi hacker lah. Bukan, sabarlah dulu. Dia konsep dia adalah kita menjadikan audience tu sebagai bahan presentation. Kita bercerita pasal scam. So, selagi dia orang tak kena scam, dia orang tak rasa. So sebenarnya kalau Umi pernah tengok macam mana kaedah saya buat, sebenarnya semua tu kena scam masa hari kejadian. Masa hal yang dibuat. Sekejap Scam yang dilakukan masa tu? Dia dia susah, dia surprise sikit. Okey lah, contoh saya bagi contoh simple lah So saya naik pentas, bila saya naik pentas, saya akan cerita macam biasalah, saya tak ada nak berceramah apa, saya akan bagi berkongsian dan sebagainya. So kita tukarlah slide tu ini dan sebagainya. Saya ceritalah bagaimana kaedah apa orang kata, kaedah-kaedah yang digunakan pakai MO lah MO, tetapi saya tunjuk contoh MO-nya macam mana orang duk kata WhatsApp atau Telegram dia kena hack. Lepas tu orang guna pakai dia punya Telegram tu untuk scam orang. So saya tunjuk cara tu step by step kat depan tu. Bagaimana benda tu berlaku dan saya minta dia orang ikut, dia orang buat. Okey, tapi kita tak hijack lah. Okey, so dia orang dah percaya. Lepas tu saya cerita lagi. Yang kedua, saya tunjuk macam mana spoof call. Spoof call tu saya call nombor. Contoh saya pakai nombor Umi, saya call to you. Yang keluar tu memang nombor Umi. Oh, okey. Tapi from your phone. Yes, from my phone. So Macam mana dia buat? cara macam tu memukau orang ramai. Saya masuk simulasi ketiga. Simulasi ketiga itu adalah saya katalah ada 2-3 simulasi lagi saya buat kadang-kadang. Tapi the start the moment saya nak kata scam dia orang ni adalah ada satu simulasi tu saya nak bagi tahu risiko-risiko dah tahu. Antaranya juga malware boleh masuk dekat phone you dan sebagainya kan. Jadi apa yang saya buat ketika itu, saya minta dia orang scan ataupun dia orang scan phone dia orang menggunakan satu aplikasi. Aplikasi itu pun percuma je. Sebab dekat Cybersecurity Malaysia memang ada aplikasi tu, nama dia Masa. Okay, you boleh buka website tu, you boleh ni, dia boleh analyse you punya phone. Adakah ada malware ke, ada apa-apa bot dan sebagainya. Okay. Tapi saya gunakan MO tadi tu, kaedah saya namakan satu app lain, nama dia MISI. Mobile Inspector Security, tak apa benda saya tak ingat, main letak je lah kan. Misi saya kata kan. Oh, Cybersecurity Malaysia ada Masa, YDM ada Misi. Dia orang pun gunalah. Okey, tak apa. Lepas tu saya tunjuk pula macam mana phone kena hijack secara live menggunakan APK dan sebagainya. Saya hijack phone tu, tunjuk saya hijack kamera dia kat depan, tunjuk apa semua kan. Okey. Saya baca mesej. Maksudnya orang tu Kamera phone tu. SMS dia saya baca. Alamak. Okay. So benda-benda macam tu lah. Simpan. Okay. So macam-macam. So tapi dah macam-macam simulasi saya buat. Hujung-hujung nanti saya akan tanya balik. Siapa tadi? Sebab mula-mula saya naik pentas saya tanya, siapa yang pernah kena scam? Adalah seorang dua kat tangan. Hujung tu saya beritahu, sebab dalam proses saya beritahu tu ada beberapa video saya tayangkan. Ada satu video tu berkenaan dengan hacker dan scammer. Okay. So hujung-hujung tu saya beritahu siapa yang pernah kena scam tadi, angkat tangan balik. Ada 2-3 orang angkat tangan. Tapi akak ke abang ke tak perlu risau, satu dewan dah kena scam. Poof, saya keluarkan satu screen, semua muka dia orang keluar. Saya hijack the whole camera kat depan tu. Satu dewan punya kamera saya hijack. And then saya baca pula siapa yang tadi masuk wifi tadi, sebab mula-mula saya beritahu sesi saya banyak pakai internet. So you apa itu? saya baca semua. Betul tak email sekian-sekian, betul tak password you belakang 3 digit ni. Ya. So sekarang ni task you all, assignment you all adalah update password baru. Sebab last password update bila saya kata? So semua ajar pula macam mana buat password. Salah satu daripada kaedah penyampaian itu memudahkan mereka memahami. Faham. Macam so salah satu kaedah untuk kita ni tak boleh dihack, maksudnya kurang untuk dihack adalah tukar password. Itu antara je lah. Cuma kaedah macam mana YDM ni mungkin start orang kenal tu melalui kaedah penyampaian kami, maklumat kami melalui kaedah simulasi. Alright. Umi, saya nak tahu ke tu. Saya nak tahu satu. Okey, YDM tu tahu. Okey, sekarang ni tugasan YDM. Tetapi sebagai inilah Cik Faizal sendiri, macam mana boleh dapat that knowledge? Yalah nak hack orang bukan senang. Knowledge tu. Macam mana? Sendiri. Dia macam ni.
dalam dunia IT ni dia meluas. Orang yang minat buat game, dia buat game lah. Okay. Dia fokus kat situ, development. Ada yang minat network, dia belajar network, dia buat network kau. Saya minat sikit. Okay. Dia memang minat scam. Bukan scam. Saya minat explore. Saya minat explore. Jadi dalam exploration kita tu, pelbagai benda yang kita menarik minat kita, jadi kita teruskan kan. Skill tu kan, macam mana nak dapat tu? Menurut Abci tak kan? Di Malaysia sini. Seberapa mana risiko untuk seseorang di Malaysia ni boleh dihack? Maksudnya berapa peratus? Berapa peratus Maksudnya kalau anda kata ada 10 orang lah kan. Berapa orang yang rasa mesti senang ni hack 6 orang? Dia macam ni lah. Kalau kita cerita hacking ni, hack dengan scam ni lebih kurang lah Baik. Kalau kita kata hacking ni, beberapa hackers dunia lah pernah bercakap the most powerful hackers bukan soal bagaimana you punya technical knowledge berkenaan dengan IT ke apa semua ni, you boleh hack. No. But how you hack people punya brain. That's why kalau kita jumpa Dr. Mac Miss Mac dia ajar macam mana otak depan belakang. So dia betul. Sebab konsep scam, konsep hacking, konsep lagi satu bahasa mudah saya kata dalam bahasa IT kita panggil social engineering. Dalam bahasa doktor-doktor ni, medical ni, dia panggil hypnosis. Tapi dalam bahasa pasar saya cakap inilah pukau. Inilah pukau. Sebab dia dah menyusun dah bagaimana nak kontrol otak ni. Dia dah susun dah. Cuma bagaimana nak menguasai ilmu tu. Pukau tu bukannya macam pukau dulu-dulu yang tiup-tiup. No. Dia menggunakan macam-macam. Sebab dia melibatkan visual, bunyi. Intonasi. Tipulah. Enter. Macam ni lah. Syah. Dia ni kan memang lagi hebat daripada setan lah. Yes. Dan iblis. Betul? Dia mengaku. Siapa? Kita boleh jadi malaikat. Kita boleh jadi malaikat. Kita boleh jadi dua-dua. Dia macam tu lah. Macam Umi kata. Dulu pun banyak kali Umi kata. Pisau. Macam pisau. Pisau boleh potong rambutan. Boleh potong apple. Tapi dia juga boleh membunuh. Same. So, apa you gunakan lah kan? Everybody ada peratusan untuk di dia soal pasal kena scam ke, kena tipu ke, kena apa juga ataupun kena hack, whatever you call it lah dia soalnya bukan siapa, soalnya bila nak kena. Baik, maknanya bukanlah orang bodoh je. Kalau siapa kata orang bodoh? Excuse me. Mungkin you bijak dekat sini, mungkin you bijak bab A, tapi belum tentu you bijak bab B. Betul. So mungkin you kena masa bab B nanti. Faham tak? Dia boleh datang dari banyak angle kan? Kami punya tagline dalam jelajah, it's not a matter of who, it's a matter of when. Yes. Okay, kan ada dulu ada satu kes bank, ada bank ni lah, bank ada punya logo dia datang dalam air. Sotong lah. Sotong bank macam ni. Satu lagi. Yang ada masalah hari tu. Ada orang hilang duit dekat dalam bank. So sebenarnya banking system ni memang ada potensi yang besar untuk dihack ataupun apa yang selalunya banking buat untuk dielak daripada ni. Untuk prevent benda kan. Okey, pertama sekali kalau nak mencuri duit ke dalam daripada banking punya ekosistem tu sendiri, dia sama ada dua lah. Pertamanya, you kena bekerja dalam bank lah. Yang pertama yang keduanya, kalau kita kata daripada luar ni, dia sukar sangat. Kenapa? Sistem perbankan dekat Malaysia, terutama online banking ni, Malaysia antara yang top dari sudut keselamatan berkenaan online banking ni. Okey. Tetapi kenapa kes duit orang boleh hilang? Baik. Bila dibuat study case, sebenarnya bukan dihilang melalui bank, melalui sistem, melalui orang tu sendiri. Saya bagi contoh paling mudah Saya pernah kongsikan dekat jelajah anti scam, saya pernah kongsi dekat merata-rata. Scam APK. Scam APK tahu tak scam APK? Scam APK ni apabila dia hantar file APK, terutama Android lah. Okey, dulu orang pernah hantar jemputan kahwin. Dalam tu ada file APK. Yes, ada setengah tu dia buat penipuan melalui iklan dekat Facebook, tawaran pembantu rumah. Lepas tu bila kita nak deal, dia kata okey, download app ni and then booking buat dekat situ, bayaran buat dekat situ. Baik. Ini adalah proses dia.
Baik. Sebab dalam scam APK ni you install app tu. Okey. App tadi adalah kita panggil malicious app lah ataupun malware lah. Okey, yang mana app tadi tu sebenarnya adalah akses dia kepada phone you untuk hijack the entire phone you. Entire Yes. So dia that's why Mi dah tengok lah macam mana simulasi saya buat tu kan. Saya hijack the whole thing. Gambar, profile, phone you tu, apa SMS, you name it, everything phone you saya control. Even screen you kita boleh control. Yes. So tujuan dia apa? Dulu kita punya sistem perbankan internet ni kita menggunakan TXC number, betul? TXC number dihantar ke phone. SMS. Melalui WhatsApp lah. WhatsApp. So tujuan tadi adalah untuk ejen SMS. Ya betul. Okey, dia buat APK ni dia ajar. So dalam contoh kenduri kahwin. Ni kahwin ataupun pembantu rumah tadi Sebab kes yang tadi tu saya reveal kan dekat Jalan Janji Scam, kes yang duit hilang dekat Sotong Bank ni. Bila dibuat study case sebenarnya ada satu orang ni sampai tahap dia nak saman bank tu pun. Viral kan kes tu kan. Tapi bila dibuat study case rupanya 2 hari sebelum tu dia telah download app. Yang mana app tu adalah pembantu rumah. Dia melihat satu aplikasi satu iklan dekat Facebook, dekat ni lah social media. Kata RM50 3 jam tak salah saya. Iklan tu murah sangat. This is where too good to be true. Ini red flag yang pertama, too good to be true. Ya, too good to be true. Okay, red flag yang pertama sepatutnya. Tetapi dan dia adalah seorang pengamal perubatan bertaraf doktor lah. So, yes. Itu maksud saya. Faham. Tetapi that's why dia mungkin bijak bab ni. Tapi bab ni dia tak, dia belum bijak. Dia belum bijak. Dia dah kena baru dia bijak. Okey. Yes. Jadi dia pun berinteraksi dengan bila dia tekan pautan link tu dia bawa kepada communication melalui WhatsApp. So bila WhatsApp tu that so called penyedia perkhidmatan tu beritahu okey segala urusan dibuat melalui sistem. Jadi sila download, install dan sebagainya lah. Dia pun dibagi satu link, dia pun download app tu. Bila download dia dah install. Pertama sekali, kalau you pakai Android phone, bila you install, dia akan minta permission, betul tak? Permission to access camera, access all those. So, kebiasaan malware punya atau malicious app ni, dia akan minta semua approval. Tapi, yang dia dah terpukau dengan RM50 3 jam tadi tu. Ulak lah. Yes, je. Mungkin dia ni orang yang sibuk sangat. Dekat hospital, tak ada masa nak kemas rumah, dah penat, dapat iklan, bagus ni, ikut je lah. So, dia dah sampai satu stage, dia dah install, dia dah selesai install, and then dia masuk stage booking. Dia pun isilah booking, hari apa, tarikh pukul berapa, dia nak berapa orang, dia ambil 3 orang. Cepat sikit kan. Murah. 1,5, 3 jam. So, dia ambil 3 orang. Jadi, sampailah kepada stage pembayaran. Apabila stage pembayaran, dia keluarlah nak bayar pakai apa, FPX ke, card ke, whatever lah. So, dia pilih FPX. So, pilih FPX, dia keluarlah bank apa dia nak. So, dia tekanlah Sotong Bank. Okay, faham. Bila keluar Sotong Bank, biasa-biasa keluarlah login ID dan sebagainya. Okay, di sini adalah red flag yang kedua sepatutnya dia aware. Sebenarnya yang ketiga lah. Yang mana, bila dia keluar pembayaran tadi, dia keluar username, dia keluar password. Hampir lah. Okay. Internet banking, tak ada internet banking yang keluar username dan password page yang sama. Rasa tak? Saya bukan baru-baru, saya baru perasan. Dia akan pergi next kan? Sebelum next page dia keluar satu. Kalau Sotong Bank dia akan keluar security phrase. Kalau Rebound Bank dia akan keluar gambar. Betul. Security tu. Dia satu page saja. Betul, baru you klik next, betul? Baru you masukkan password. Tapi kebanyakan phishing ni panggil phishing lah. Dia keluar username, password, page yang sama. Baik, dia pun isi username, password. Login. Loading, tak habis-habis. Dia back balik. Lepas tu, dia pun buat lagi sekali. Buat baik booking, pergi bayaran, dia buat lagi. Loading. Last kali dia give up. Entahlah. Malah nak fikirlah dia kata kan. Mungkin server tengah down ke pada dia. Baik. Tanpa dia sedar, pertama, dia install app tadi, dia bagi permission, betul tak? Betul. So, penjenayah dapat akses pada SMS dia. Betul. Kemudian phishing tadi tu username dan password. Cukup tak untuk dia hijack you punya account? Selesai. Patutlah tiba-tiba dah tak ada TC. So, kena apply app tu. So, konsep ini saya buat cara live atas pentas untuk talk saya. That's why orang mudah faham. Jadi, itu kaedah antara yang soalan tadi itulah. Yang kata macam mana duit. Bukan salah bank. Nampak tak? Bukan salah bank sebenarnya.
Salah orang tu. Salah orang tu sendiri. Macam mana? Security sistem bank tu dah cukup okey kan? Dah cover tapi ni. Okey ya. Ha. Kita berubah sikit. Silakan Mai. Bila kita sebut tentang era digital, Okay. apa skop dia? Skop Dia dia. merintasi semua sphere. Okay. Mungkin saya boleh explain, bukanlah explain, ini pendapat peribadi saya lah. Alright. Sebab skop bila Umi tanya soalan ni, dia very general sangat ni. Universe punya level soalan ni kan. Yes. Okay. Sefahaman saya lah, when we talk about digital ni, kalau kami dalam dunia IT, kita panggil 01. Apa tu? Okay, perbezaan analog dan digital. Okay. Analog macam you dalam bidang komunikasi. 101. Yes, analog ni dia pakai wave. Okay. Okay, dia transmit data, dia menggunakan wave. Okay. Okay, digital ni dia baca by binary code lah. Ah. 01 tu A. Tu macam tu. Maksudnya apa 01 tadi? Signal elektrik yang dihantar melalui on off. Yeah. On off apa? So dia baca ni A, Yeah. ni B, ni C. Dia Itu baca adalah dia baca digital ni. 101 tu Yes. apa? 101 tu apa? Okay. Itulah digital. Jadi kalau kita nak cerita soal digital ni dah mula lama dah. Ya. Bumi kalkulator tu dah pakai dah. Bumi Okay. kalkulator tahun bila ni? Oh, masa kecil-kecil. Kalkulator. So itu sampua kot. Tu sebuah Umi. Masa kecil-kecil ke betul Umi? Masa secondary school lah. Secondary school lah. Itu dah cukup kecil tu. 70-an lah. Itu pun dah 17. bermulanya zaman era digital. Baik. Okay. Tanpa Umi sedar. Kan? Okay. So komputer pun bermula start pada dicipta pun dah bermula daripada zaman-zaman tu juga kan. Jadi kalau kita nak cerita zaman sekarang lah kan, era digital dan sebagainya yang mudah orang faham kan. Selagi benda tu menggunakan platform digital yang kata apa, kalau mudah zaman sekarang ada microchip ke, ada whatever lah kan. Itu kemudian ditambah pula dengan dihubungkan melalui rangkaian internet. Itu yang orang sekarang faham. Tapi kalau kita nak rungkai dari sudut digital tu, apa yang kita pakai kat rumah tu kebanyakan semua dah digital lah. Betul. Tak kena internet pun digital juga sebenarnya. Sekarang Okay. peti ais pun ada di situ. Tak payahlah. Okey. Kita Banyak nak- benda lah. bagi peluang. Ni, apa nak soal tentang Tak, Umi tanya dulu, Umi tanya dulu. Tak lah. Silakan Umi. Because Umi dah nak pergi Sebab kepada saya tengok satu. saya tengok macam Umi macam risau. Umi faham tak apa tadi 01 Tak apa-apa nak faham. Tak apa-apa nak faham. Nanti tu. Tak, Didi faham tak faham? Okey lah. Saya. Ni faham tak Sistem. faham. Umi. Okey, nanti Umi. nanti. Kita dah. Kita punya tetamu kali ni kan very agresif lah. Dia punya knowledge sangat hebat lah. Rasa Beyond this thing. So ni apa soalan dia awak nak masuk dalam tak adalah. sebuah- Okey, kita tahu lah. Okey, sekarang ni dunia semua menuju ke arah digital. Kita tahu. So golongan-golongan muda ni memang kenalah. Senang cakap. Basically kita wajib lah kan. Macam tadi ada cakap masuk sekolah semua kan. Tapi antara golongan yang orang rasa macam tak payahlah saya dah tua. Golongan warga emas. Encik sendiri, Cik Fazal sendiri rasa macam mana? Memang penting tak untuk golongan warga emas untuk tahu pasal digital ni? Benda-benda baru budak-budak Apa muda ni. cara paling senang lah kot saya rasa. Ya. Kena warga emas buat supaya tak di scam. Saya nak jawab soalan Dini tadi. Soalan Dini tadi macam mana nak Warga encourage emas. gemas Yes. untuk gunakan digital. Lepas tu macam mana nakkan diorang punya nak diorang explore pasal digital baik. Ya. Sebenarnya nak tak nak diorang kena buat. Diorang kena face Tahu. dunia digital ni. Tahu, kena Dan tahu sabar, lah. Abi, diorang sabar, kena Abi. guna pun. Sabar, Abi. Diorang kena Kita guna dengar pun. Kalau tak guna smartphone pun, baling anjing takut tu pun, zaman kita pakai dulu tu, pun dia pakai juga. Contoh mak saya, dulu dia tak nak smartphone. Betul. Dia nak pakai, yang dia tahu pakai phone tu je sebab dia ada nombor senang. Kan, dia ni tekan aja kan. Tetapi sekarang bila dia duduk tengok contoh cucu-cucu yang lain ataupun anak yang lain duk kongsikan gambar, saya duk tengok kan, saya tunjuk kat dia pun dia keinginan tu ada. Betul. Dan mungkin dia tak pandai lagi. Okey, baik. Tetapi pernah tak satu ketika fikir tak mak ayah kita kat kampung yang tak pernah pakai smartphone, tiba-tiba sekarang dah pandai. Sebab apa? Sebab COVID-19. Masa lockdown tu, betul tak? Betul. Masa lockdown tu, kau Dia tengok duduk di rumah. duduk di rumah ni, yelah, atuk tengok nenek, nenek tengok atuk. Tak dapat tengok cucu ni. 2 minggu tak apa, 2 bulan tak apa, hampir 2 tahun. So kawan pergi masjid ke, bila dah boleh ni jumpa masjid kan, aku pakai gini. So dia pun mencari solution. Apa dia?
Anak pun ajar juga Video gini-gini. call. Pakailah video call. Faham. Video call tu adalah asas permulaan, betul? Betul. Baik. Bila dia dah pandai video call, apa lagi sepasnya? TikTok. TikTok. Mak saya. Dia sebelum TikTok tu. Okey. Dia video call ni dia menggunakan WhatsApp. Contohlah WhatsApp. Okey, lah. okey, okey. Baik. Kemudian bila pergi surau masjid yang makcik-makcik, nenek-nenek kat kampung ni pun sama juga ada WhatsApp group. Selamat pagi tu kan. Tazkirah. Ya, macam-macam lah. Tazkirah lah, itulah Ada ini. Ini dia online. permulaan lah. Permulaan. Ngaji online. Daripada video call dengan anak, dia dah takkan ada 24 jam nak video call dengan anak. Betul. Kan bila jumpa kawan, aku ada WhatsApp group. Macam mana WhatsApp group tu? Dia pepek-pepek. Dia pun masuk dalam WhatsApp group tu. Baik. Membawang lah tu. Jangan Ya, mak saya membawang. terang sudah Macam-macam lah. asyik-asyik kan. Game mengopi, game mengetih, Betul, game main betul. kera, macam-macam. Masjid, surau semua ada. Baik, itu satu part. Lepas tu daripada situ ada pula seorang terlibat dengan dulu scam ni live depan tunjuk muka ke apa ke kan. So ada dia ajak pula kawan join. Itu dah bermula dah, episod kedua dah kena scam tu. Nak tanda-tanda awal kena scam. Ada pula ataupun di tengah-tengah pandai pula Facebook. Cucu aja. Tu cucu tu bagi link, dia pun buka, anak aku, cucu aku, dia pun tengok-tengok. Lepas tu dia tanya macam mana nak tengok ni, buka cucu tolong buatkan akaun Facebook. Tak tahu hujung pangkal Facebook lagi ni. Apa benda dia tekan, apa benda pun dia tak tahu. Pun tengok iklan dapat duit. Dia pun tekan. Kod dapat duit. Rupanya dah kena scam. Macam ni dia promote kat kawan dia lagi. Itu contoh-contoh permulaan. Jadi that's why kita kata sebenarnya tentang penyampaian ilmu atau dakwah digital ni kan sebenarnya tidak berhenti. Betul. Sebab penjenayah sentiasa berubah, sentiasa berevolusi, berevolve dan sebagainya. Jadi awak nak cadangkan kalau warga emas. Warga emas ni platform yang bagaimana kita nak guna pakai. Warga emas ni dia ada community dia sendiri. Yeah. Dia ada masjid-masjid di mana mereka masuk ke di situ. sana. Di situlah patutnya kita adakan banyak ceramah-ceramah Dan ada penyebaran ilmu. Yes, untuk dia bukan memberikan kita perkongsian. Perkongsian apa juga Penting kempen ni. daripada Ya. contoh macam kami sini di YDM kita pernah berjumpa di peringkat Jabatan Agama Negeri bawa kepada Majlis Agama Negeri sebab Bagus. masjid-masjid ni di bawah pemantauan Majlis Agama sebab dia di bawah istana. Yes. So kami pergi to the extent whereby ketika itu kita ada bajet funding untuk kami guna pakai bawa ke masjid. Tetapi ada tetapi Jumi. Ada tetapi pula. Tak minat, mereka tak minat. Saya tak tahu sampai hari ni benda tu tak berjalan. Okey. Ini yang Jadi pelaksanaannya kami tak pasti. Saya tak nak mention lah negeri mana dan sebagainya. Tetapi kami agak frust juga. Malahan kami ada usul juga sebelum ni dalam perbincangan awal sebulan sekali atau berapa 2 bulan sekali khutbah Jumaat dimasukkan. yes, betul. Khutbah Jumaat tu dimasukkan. Itu boleh juga. Dia macam public service announcement. Dia boleh buat tu. Yang maksud Umi tadi mengajar ilmu pengetahuan Betul. kepada warga emas yang banyak masa ni yang duduk di masjid-masjid tu mengenai penggunaan ataupun the development dalam dunia digital. Kami cadangan Umi ketika itu kan kita ada tazkirah, Yes. kita ada lepas subuh, kita ada pukul 9 apa semua tu. Kami minta slot tu. Sebab dia memang ada dekat situ. Cuma instead of ustaz selalu dah satu bulan tu ustaz je, tiba-tiba masuklah, panggillah daripada PDRM ke. Panggillah daripada orang yang beginilah untuk kongsi benda-benda begini. Okey, benda itu macam scam semua tu okey. Yang Umi maksudkan tadi tu ilmu mengenai the technical knowledge tu kena diajar kepada warga emas. Ya. Penting Mi. Sebab saya Penting rasa sangat. memang betul. Masjid ni kena oleh sama. Cumanya berkaitan dengan pengisian masjid. Biasanya memang kena pendekatan dia kena terus kepada masjid yang buat kan. Betul. Masjid tu sendiri. Jadi Okey. rumit sikit saya rasa kalau nak. Tapi bila Kena dia buat di lah. luar norm, macam dulu kita nakkan benda tu secara menyeluruh. Jadi that's why kita pergi kepada Majlis Agama. Betul, Majlis Agama pun ada mention. Lepas pada ni barulah kita kena terus approach tu. Tapi step yang tu ada satu sangkut. Okey, tak apa, yang tu kita lupakan. Maksudnya kita perlukan restu dulu dan baru pergi ke bawah. Tapi kita boleh usahakanlah. Okey, kita boleh cuba dulu di certain area. Mungkin di bandar-bandar dulu sebelum kita Sebab kami dah Sebab- buat. Kami okey. dah buat dulu sebelum antara maghrib ke isyak tu kita buat.
Kita buat. Masuk Beberapa Umi di surau sini masjid kan, kita buat dulu. Masuk Umi di sini, awareness tu okey. Tentang ikut sekarang ni banyak warga emas dia ada online, mengaji Tak, online. kita buat do and don'ts tu penting. Tu. Betul. Untuk you pakai phone ni, apa do and don'ts? Itu yang kami cuba sampaikan. Yes. Yang awareness tu kita sampaikan dalam tadi mengajar tadi tu Ya, kita bagi tahu. ya. Tapi yang penting do and don'ts dan kita bekalkan jugalah berapa risalah dan sebagainya. Ya. Kan? Dia orang tak tahulah klik link semua tak tahu. Tak tahu. Ya, tak tahu. link kan. kita bagi tahu yang ni jangan, yang ni jangan, yang ni kita cerita jangan tu kenapa? Ni sebab dia. Kita tunjuk terus ni sebab dia. Ya. Ni yang berlaku, ni yang Itu berlaku. sangat penting. Okey. Lepas tu do tu apa? Antivirus ke itu, update itu kita bagi tahu. Okey. Benda-benda macam tu. Bertenang ya, tuan-tuan. Bertenang. Okey, bertenang. Bagi laluan pada warga. Bagi laluan pada warga emas nak cakap. Okey, salah satu kesan yang awak sebut tadi tu kesan positif dia lah. For the development in the world. Kita ni bla, bla, bla. Tetapi Umi juga nak fokus kepada kesan terhadap kesan media sosial, for example. Ambil media sosial, Okay. medsos terhadap nilai-nilai murni. Umpamanya dikatakan bahawa dengan adanya freedom of speech, siapa pun boleh hentam orang dalam media sosial, siapa pun boleh kutuk orang, siapa pun boleh buat apa saja. Ini adalah demokrasi yang paling hebat. Okey. Tetapi bagaimana kita nak maintain nilai-nilai itu sebagai orang Islam, for example. Ni tak kira perempuan ke, lelaki ke, orang tua ke, orang muda ke. Nak tanya bagaimana kita perspektif golongan muda. kita tanya golongan muda dulu. Macam mana cara adakah benda ini merisaukan kita? Silakan. Awak lagi mahir dalam Tak boleh. saya lagi muda. Biar Saya Dini muda yang setahun jawab. je. Okey. Kau bagi komen, Dini bagi komen. Okey. Sekarang ni tak tahulah Umi. Saya tak dapat nak bagi jawapan sebab inilah zaman yang kita lalui sekarang. Kita tak dapat lari dengan social media. Yalah, tak ada tapisan. Dalam kita bebas bersuara. Kalau tak suka something you tak suka something you terus hantam je kan. Hantam je kan. Saya tak tahu benda tu. Saya tak tahu benda tu memang kita tak inilah kita boleh tanya Cik Faizal. Kita boleh tanya Cik Faizal YDM inisiatif yang YDM dia ambil untuk ni lah, untuk prevent benda ni. Itulah tak ada. Tapi Umi dah tanya. Dia etik lah benda ni. So etik kan sebab bila saya dengar macam yang Cik Faizal kebanyakan cakap tu tentang development, tentang nak bangun, terutamanya nak bangunkan industri, pembangunan industri, tentang nilai muda tu sendiri, YDM setakat ni belum lagi. Dia lebih kepada etik sebenarnya benda ni. Jadi kita katalah bila bercakap social media dan sebagainya, ada setengah memang ada orang kata apa, saya percaya setiap kita ni ada akaun social media. Betul. You ada berapa akaun social media? Contoh dekat Facebook je you ada berapa akaun? To be frank, Facebook personal. doesn't matter personal ke apa ke, you ada berapa akaun? Satu page berlambak ah. Personal satu, Okay, page banyak lah. Page ada yang commercial, ada yang okey. Macam Dini sendiri, Satu Facebook satu page lah. okay. Page. Ni ada satu Tak je. ada. Facebook. Facebook. Okay. Tapi Personally Umi ada Instagram ada. Personally, saya sendiri ada lebih daripada 50 akaun dekat Facebook. Wow. Termasuk Akaun bukan page kau ya Allah. Soalnya kenapa? Ada sebab-sebab dia kan. Baik. Jadi to be frank zaman sekarang adalah mungkin usia kita ni mungkin satu Facebook satu je lah. Tapi zaman sekarang budak-budak sekarang ada 5-6 akaun is a common. Soalnya kenapa? Okey. Ada sebaya-sebaya kita pun ada juga yang ada lebih daripada satu akaun. Okey, sebagai contoh dia minat satu akaun dia yang betul. Okey. Akaun yang betul. Yang clean lah. Yang clean lah. Okey. Faham. Yang kedua akaun yang tak berapa nak clean. Faham. Umpamanya Okey, saya ambil contoh yang muhibah sikit lah Dia minat mancing, Mini tak bagi mancing. Oh. Dia create satu lagi akaun. Muhibah. Contohlah kan. Jadi ada lagi faham maksud saya tadi kan. Betul lah Umi. Bini tak bagi mancing. Tak, bini tak bagi mancing.
Jadi dia ni dah suka mancing, dia kena ada kawan-kawan mancing kan. Sekejap lagi kalau dia join, contohlah dia allow kawan-kawan dia memancing dekat Facebook dia, bini dia ada dekat situ. Lagi semua konsep, jomlah mancing sini. Dah kantoi. Dah kantoi. Ikan banyak takkan tak pergi mancing. Kan. Jadi dia create satu akaun lain. Buat yang ni geng-geng mancing aja. Lepas tu dalam masa yang sama dia minat pula modify kereta. Betul. Bini tak bagi tukar banyak-banyak, takut harga barang. Bini tahu dia minat, mungkin apa semua, tapi harga barang bini tak tahu. Contoh kan, sport rim tu harga RM12,000. Dia kata RM2,000 je. Jadi ini antara sebab-sebab dia ada akaun lain. Faham. Niat tu tergantung Semua yang yang bini tak tak berapa suka. nak nikah ni, ayat mudahnya dark side. Bahasa mudahnya. Okey, berapa ramai yang anak muda kita terlibat dalam dunia tersebut. Yes. Kita tak nafikan Yang tu pun nanti kita boleh kongsikan sedikit sebanyak masalah yang terjadi dekat sini. Okey, dan saya rasa mungkin dah sampai masanya untuk di-highlight tentang isu ini. So, kenapa lebih pada satu akaun tu? Itu sebabnya. Saya satu akaun betul. Itu antaranya lah. Sebab ada masing-masing ada sebab tertentu. Selain daripada itu adalah mereka sama ada berkepentingan dari sudut ringgit Malaysia yang mengambil upah untuk menjadi askar-askar cyber. Faham Kita pun tengok dekat Facebook banyak fake account. Betul. Social media banyak fake account. Dulu dia pakai muka tah negara mana punya orang, sekarang ni tak payah, profile pakai AI je. Ya, betul. Basically kita setujulah fake account ni benda yang tak elok lah Miak. Kita setuju kan? Tetapi atas tujuan apa? Itu saya nak tanya, ada tak inisiatif macam let's say kalau macam platform digital ni, kalau you nak buat satu email, satu account je. Tak Itu boleh buat memang juga. betul. Satu email satu account, tapi you boleh ada 10 email. Saya sini ada lebih dari 50 email. Betul juga. Contoh, Faizal 1, Faizal 2, Faizal 3, Faizal 4, tenang. Bukan dulu dia pernah minta ke yang sampai dia orang kata nak buat like TikTok ke apa benda kena ada IC punya. Yes, sekarang dah buat. Sekarang dah buat. Dia dah buat, tetapi bila you buat verified account, yang tu dia minta. Bini, cerita. Satu, kita dah bincang pasal ilmu pengetahuan. Okey? Pada pendapat Dini bolehlah bagi your opinion tentang dari segi ilmu pengetahuan generasi muda terhadap perkembangan dunia digital. Mungkin dalam industri muzik ke, dalam bisnes ke. Aku cakap dari perspektif Gen Y. Gen Z. Untuk apa? Gen Y. AI. Everything lah, semua. everything. Teknologi. Teknologi. Tanya Faizal. Okay. Saya tak ada benda yang nak tanya because saya memang menggunakan semua teknologi tu lah. Kita rasa memang sangat penting. Because seperti mana yang Cik Faizal cakap tadi, dulu mak kita mungkin kurang pakai kan all these smartphones semua kan. Sekarang ni memang yelah macam pandemik dulu nak masuk pun kena scan. Itu dah wajib lah. And then sekarang bayar semua pakai QR. Cash tak ambil lah sekarang kan. Kena pakai QR. So saya rasa benda tu memang penting. So memang kita ke arah situ. Cuma saya agak risau. Ini pernah dikongsikan oleh Syah juga. Macam sekarang ni kalau semua benda menggunakan AI, semua benda menggunakan teknologi saja. Macam yelah contoh macam Syah sendiri kan dalam bidang production. Sekarang ni rasanya ramai banyak AI dah boleh ganti kerja production, betul tak? Ramai dah jadi producer dan pengarah tanpa sekarang ni prompt something dah boleh keluar gambar macam sebagai ni boleh share tak apa sebagai orang yang dalam production lah. Pada saya ya betul lah. Sebenarnya automation tu sedikit sebanyak impact dekat pekerjaan. Cumanya macam kami dekat industri kreatif sendiri, kita kena gel dengan automation tu sendiri. Saya bagi contoh. Kalau kita nak pakai AI sebagai prompt video, dia ada beberapa sekatan. Pertama tentang kewangan. So bila nak prompt tu kena pakai kredit dan sebagainya. So tak semua orang ada duit untuk buat benda tu. Kadang-kadang dia punya contoh macam sekarang ni pun kalau ada sendiri ada minta kita untuk jadikan video AI. Contoh macam katalah kita panggil backup visual lah. Backup visual tu dengan AI. Kita masuk AI ni. So kita akan jadikan harga tu tinggi sebab apa? Pertama AI ni kita prompt sekali belum tu jadi. Kita kena prompt lagi. Cost dia akan meninggi. Platform tu dia kenakan charge. Ya, platform tu dia kenakan charge. Dia basically memang dia orang ada staff kan. Dia mesti kena charge. Lepas tu pada saya memang sebagai millennials kita dah terbiasa dengan hybrid. Sebab saya kita millennials bagi saya Gen Y ni
kita dah hidup dekat zaman orang main kondak kendi, kita main baling slipper, main rondes, tapi juga kita hidup dekat zaman orang main slide, orang main kita membangun dalam dua-dua sekali ya. Dua-dua sekali. Dari segi tradisionalnya dan juga dari segi teknologinya. So saya rasa kalau saya punya pendapat sendiri, macam saya sendiri, saya jalan dengan automation tu. Jadi sekarang ni bila kita nak buat storyboard, kita pun pakai AI. So tak perlu lukis macam tu. Kalau kita nak cari idea, kita boleh sembang dengan ChatGPT. Lepas tu yang kita kata, okay, kita minta semua kat dia. Tak semestinya. Kita bagi dia satu benda, so kita ada draft idea kita dan kita translatekan dia sebagai idea yang lebih fresh, lebih baik. Tapi konsepnya, info diberi oleh AI sendiri, boleh teknologi. Okay. Kita banyak lagi sebenarnya ni. Boleh kita tunggu sekejap. Okay? Kita berhenti sekejap, rehat dan kita continue selepas ini. Okay. Tunggu.